Usia saya 48 tahun. Saya dah berkeluarga, ada seorang anak. Suami ada. Memang nak tukar direction. Sebenarnya saya, cita-cita saya nak pencen umur 40. Sebab kerja saya melibatkan macam angkat-angkat kotak, macam tu. Sebab bahagian store. Saya bahagian store, so macam berat sangatlah untuk seorang perempuan. Sampai saya pernah masuk ke kecemasan 2 kali. Sebab efek apa tu lah. Angkat-angkat barang tu kan, bahagian dada ni dia punya muscle koyak 2 kali dah. So doktor macam advice jangan bekerja. Tapi nak pencen umur 40 tu komitmen tinggi. So macam terpaksa jugalah teruskan juga. Jadi dalam masa yang sama saya try buat lah bisnes macam kot lah menjadikan, tapi kebanyakan tak menjadilah. Tapi dari kecil memang saya pernah jual nasi lemak, bawa pergi sekolah, jual ikan masin. Memang dah ada pengalaman dekat situ lah. Cuma buat masa ni tak jumpa lagi yang betul-betul kita boleh ni. Bagi saya lah, sepanjang pengalaman saya tu, cabarannya ialah kita nak berhadapan dengan pesakit yang sakit bila dia dah lama jumpa doktor apa semua kan, bila sampai ke hujung tu nak jumpa farmasi tu, dia macam kalau mood dia tak elok, kita kena settle dengan cara yang bagus lah dengan patient tu. Itu satu. Nombor 2, kadang-kadang kita punya kerja ialah kita kena stay back. Ada juga yang kita kena buat extended duty, macam kerja sampai pukul 10 malam. Ada yang kerja daripada 24 jam pun ada. Kita ada shift kita, especially kalau macam ada kes-kes yang terbaru. Contohnya macam dulu H1N1 kan, kita orang kena panggil untuk ad hoc dekat hospital lah, untuk stay back, bantu untuk prepare ubat untuk patient-patient tu semualah. Tu salah. Orang tak pernah nampak lah bagian farmasi side kan. Orang nampak doktor, nurse. Ya, betul. Especially kalau bab ubat tak ada. Kadang-kadang patient mengamuk sebab ubat tak ada. Dia orang tuduh kita saja tak bagi. Saja simpan ubat, simpan stok ubat untuk orang lain lah apa. Tapi sebenarnya tak. Bukan macam gitu. Dia sebenarnya daripada supplier lah. Kita tak boleh nak explain lebih kan. Benar ada rasa macam tu lah. Sebab ada kejadian macam kes ubat hilang kan. Kita dituduh menghilangkan ubat tu, sedangkan bukan kita yang buat, tapi orang lain yang buat. So kita macam kehilangan ubat ni, dia bahayanya ialah kita boleh dibawa pergi ke mahkamah untuk dibicarakan. So kita paling takut bab tu lah. So kena cari bukti untuk tunjukkan kita tak bersalah. Berjayalah. Alhamdulillah. Memang down sangat-sangat. Itu titik paling lowest saya dalam bekerja lah. Saya pernah bekerja dekat satu tempat tu, kawasan tu Chinese. Jadi orang Melayu tak ramai. So saya nampak macam okay, why not try jual makanan, sebab kantin tak ada. Kalau ada pun orang Cina yang jual. Saya ambil peluang tu untuk meniaga makanan. Dia banyak faktor sebenarnya. Selain daripada nak pencen awal, memang nak habiskan hutang rumah, hutang kereta. Lepas tu dengan anak study lagi kan. Benda-benda macam tu lah. Kiranya kalau saya dah ada income yang stabil, saya tak perlu nak fikir okay, lepas ni aku nak bayar macam mana. Macam tu. Saya dengan husband saya dia bukan kerja macam saya, macam government kan, kita kira macam tiap bulan kita ada ni kan. Husband saya dia runner, so dia punya income tu dia tak stable. So kita, itu yang membuatkan kita kena fikir backup kita kena ada. Sebab dalam otak saya fikir pasal dia punya USD tu kan, kalau convert pergi ke RM dia lagi besar lah dekat situ. So tu cara untuk lebih cepat kot. Saya try lah Dr. Zul punya kelas, nampak macam menarik, macam best. Lagipun dia bukan seberangan orang lah, sebab dia merupakan orang pensyarah dekat EU kan. So orang ni kira trusted lah bagi saya. Bagi saya sangat mudah untuk difahami sebab dia explain dengan cara lebih detail kan. So benda yang kita rasa kita tak faham, kita tanya, dia akan explain dengan lebih jelas. Bahasa dia pun mudah digunakan, orang faham. So best lah. Dia faham lah maksud soalan orang tu kan. So dia boleh explain dengan detail. Barang yang kita nak cari
elektronik tu pun macam senang untuk dijual. Dia explain kan, okey, barang macam ni kita confirm akan dapat dijual dengan cara ada teknik-teknik yang dia ajar tu lah. Jadi saya rasa macam okey, kalau macam tu mungkin boleh pergi jauh lah maksudnya. Dia bukan setakat kat US je kita boleh buat. Dia banyak negara kita boleh explore. Macam UK kan. Contohlah macam kita jual dekat Shopee pun, kita market kita kat situ je, kat Malaysia je. Kalau banding dengan kalau dekat luar negara, kita ada berapa juta orang dekat satu dunia ni kan. So macam lagi banyak lah dia punya pasaran ni kita boleh tembus kan. Harapan saya harap saya dah jumpa jalan yang betul. Saya dapat capailah apa yang saya nak. By 50 saya dah boleh pencen. Saya dah ada saya punya side income yang boleh lagi banyak daripada gaji yang saya dapat sekarang lah. Ya, duduk Malaysia tak apa, janji gaji duit USD.